to everyone again, and welcome back to my channel. I truly appreciate it, and don't forget, as usual, to subscribe and like. Okay, if you are watching on YouTube, the link is below for the Buy Me Coffee. Thank you so much. I really appreciate that. And Facebook and TikTok, I think it's somewhere in the description. That's the usual stuff. Let's get that out of the way. So, number one, I want to say Happy Vesak Day to all those people who are celebrating it. And number two, which I must actually put on record, I made a very grievous mistake in one of my posting on Facebook with regards to Virgin Mary. I really am very sorry for what I've done. I made a very bad judgment. So yeah, I am very sorry about that to the Christians. Okay, I don't mean to demonize Christian or Mother Mary, or I'm so sorry. I really don't mean it. You know me, right? I made a very bad call on that one. And I'm just human. I am very thankful to the Christian who forgive me. I will try not to make that mistake again. But anyway, today, what am I going to talk about? Yeah, very interesting. This is about a posting I've read. Yeah, actually on Facebook, someone actually referred this to me. As usual, I only know because through social media when somebody referred these things to me. Otherwise, because I don't actually browse around and look for any kind of posting. But if I come across, then I find it interesting, I will talk about it. But I will talk in Malay today, because it is important for this message to get to everybody, because all Malaysians would understand Malay, right? But not everybody would understand in English. So this one I think is important to speak in Malay. Okay, let's start ya. So, saya terbacalah satu posting semalam ya yang dibuat oleh Isma atau nama sepenuhnya Ikatan Muslim Malaysia yang bertajuk Kuala Lumpur mesti dikembalikan semula kepada identiti Islam dan Melayu. Okey. So hari ini ya kita berdepan dengan satu naratif ya yang semakin lantang. Naratif yang kononnya mahu mengembalikan Kuala Lumpur kepada identiti Islam dan Melayu. Okey. Memang kedengaran amat indah lah kan. Kedengaran banyak suci lah, begitu suci. Tapi bila kita teliti, kita akan dapati ini bukan soal agama. Ini adalah soal mengawal ruang awam. Cuba memonopoli satu identiti dan menakut-nakutkan masyarakat. Kononnya Kuala Lumpur ini sudah hilang roh. Kononnya ia perlu dikembalikan ya kepada identiti Islam dan Melayu. Kenyataan oleh Isma, melalui presidennya Syuhaib Ar-Rumi bin Selamat. It always makes me laugh. Nama diorang mesti nak ada macam Arab-Arab sikit lah kan. Itu. But anyway, that's another topic. Bukan sekadar satu pandangan biasa ya. Ia mencerminkan satu cara pemikiran yang sempit, eksklusif dan berbahaya ya untuk sebuah negara majmuk seperti Malaysia. Mungkin posting beliau bunyi hebat lah dan bunyi begitu suci. Tapi masalahnya mereka sendiri tidak faham ya sejarah Kuala Lumpur. Okey, nombor satu ya, sejarah Kuala Lumpur. Ya, bukan satu naratif yang sempit ya. Kuala Lumpur tidak jatuh dari langit ya sebagai kota eksklusif satu kaum. Ia bermula sekitar 1857 ya, apabila sekumpulan pelombong bijih timah Cina
sekumpulan lombong bijih timah Cina tiba di kawasan pertemuan ya di Sungai Gombak dan di Sungai Klang. So, di bawah pentadbiran Melayu Selangor ketika itu, bandar ini berkembang ya atas hasil gabungan pedagang Melayu, pelombong Cina, pentadbir British dan komuniti India yang datang kemudian. Jadi Kuala Lumpur dibina ya atas keringat pelbagai kaum, bukan satu kaum, bukan satu tafsiran, bukan satu versi identiti. Jadi bila ada yang kata perlu dikembalikan, saya nak tanyalah kepada mereka ni, terutama si Shoaib ni dikembalikan kepada zaman yang mana sebenarnya? Okey, versi sejarah siapa? Dikembalikan daripada siapa? Ini soalan paling asas ya. Dikembalikan daripada siapa? Ya, Kuala Lumpur ya tidak pernah hilang identitinya sebagai bandar yang penuh dengan orang Islam. Okey. Masjid penuh. Azan berkumandang 5 kali sehari. Institusi Islam mendapat peruntukan besar. Undang-undang syariah juga wujud. Jadi apa sebenarnya yang mereka maksudkan? Yang mereka tidak sebut adalah mereka mahukan satu bentuk dominasi ya budaya tunggal di mana identiti lain dianggap sebagai satu ancaman. Ini bukan dakwah, ini politik identiti sempit. Okey, nombor 3 ya. Rekod ISMA yang kontroversi dan naratif sempit mereka. Okey. Kita juga tidak boleh menutup mata ya terhadap rekod Ikatan Muslimin Malaysia sendiri atau ISMA secara pendek. Organisasi ini ya telah lama dikritik ya kerana kenyataan mereka yang berunsur perkauman, pandangan eksklusif terhadap bukan Melayu dan bukan Islam, retorik yang memecah belahkan masyarakat. Jadi bila kumpulan seperti ini bercakap ya tentang tamadun dan akhlak, kita berhak bertanya, tamadun siapa? Akhlak versi siapa? Dan yang paling penting ya, adakah mereka sendiri mencerminkan nilai integriti yang mereka dakwakan? Okey, kita bercakap tentang Ikatan Muslimin Malaysia. Ini bukan kali pertama ya mereka membawa naratif seperti ini. Mereka pernah melabel kaum lain sebagai pendatang, menolak pluralisme, menganggap kepelbagaian sebagai ancaman. Jadi mereka kata kembalikan identiti. Kita tahu apa yang mereka maksudkan ya. Bukan pengukuhan tetapi penguasaan. Okey, nombor 4 ya. Hipokrasi moral. Mereka serang hiburan tetapi diam isu yang besar. Ini yang paling menarik tentang mereka ini. Golongan ini ya sangat lantang tentang konsert dan hiburan. Tapi ya, di mana suara mereka tentang rasuah yang berbilion ringgit, penyalahgunaan kuasa, ketirisan dana awam? Adakah itu tidak merosakkan akhlak bangsa? Atau mereka hanya memilih isu yang mudah dimainkan emosi tetapi selamat secara politik? Nombor 4 ya, realiti Kelantan. Model yang gagal? Mereka kata Kuala Lumpur rosak kerana hiburan. Okey, baik. Cuba kita lihat negeri yang mereka banggakan ya. Negeri Kelantan. Negeri yang memerintah puluhan tahun atas nama agama. Tetapi apa realitinya? Kes rogol meningkat.
kes sumbang mahram tinggi, jenayah keseluruhan naik. Jadi saya nak tanya, kalau model itu berjaya, kenapa masalah ini tidak selesai? Nombor 5, isu amanah tentang aman Palestin. Sekarang kita bercakap tentang sesuatu yang lebih besar daripada konsert. Isu amanah. Bukankah the key figure orang yang penting di dalam aman Palestin adalah Abdullah Zaid Abdul Rahman? Kes aman Palestin ini telah menggoncang kepercayaan ramai dan dikutip atas nama perjuangan umat, atas nama Palestin, tetapi pengurusan dipersoalkan, siasatan sedang dijalankan, keyakinan rakyat sudah terjejas Ini bukan isu kecil ini soal amanah umat Nombor 6, di manakah suara mereka? Mereka cuba menjauhkan kumpulan mereka dengan mengatakan mereka tidak ada kena-mengena dengan aman Palestin. Tetapi, apakah hakikatnya? Jika seseorang seperti Abdullah Zaid Abdul Rahman boleh naik hingga memimpin sebuah organisasi seperti Ikatan Muslimin Malaysia, maka wajar timbul persoalan besar tentang jenis nilai yang sebenarnya diangkat. Ini seorang individu yang membina imej atas otoriti moral, retorik keagamaan dan ceramah tentang integriti. Namun kini berdepan tuduhan mengkhianati amanah yang sama sering dilaungkannya. Percanggahan ini bukan sekadar mencerminkan individu itu sahaja. Ia membuka persoalan yang lebih mendalam tentang budaya yang membenarkan imej kesolehan dijadikan satu perisai sementara accountability diketepikan Sama ada beliau masih memegang jawatan dalam ISMA atau tidak, itu tidak relevan langsung. Hakikatnya bahawa beliau pernah berada di puncak kepimpinan sudah cukup untuk mempersoalkan sejauh mana penilaian watak dalam organisasi tersebut benar-benar berasaskan prinsip etika yang tulen Apabila kepimpinan berteraskan agama menghasilkan hasil seperti ini, masyarakat berhak bertanya, adakah ia benar-benar tentang nilai atau sekadar lakonan nilai semata-mata? Jadi saya nak tanyalah kepada ISMA. Golongan kamu yang begitu lantang tentang konsert, tentang hiburan, tentang akhlak masyarakat. Di mana suara kamu bila amanah keuangan dipersoalkan? Kenapa senyap? Kenapa tidak sekeras itu? Nombor 7. Salah guna ayat Al-Quran untuk agenda politik mereka. Mereka petik ayat dari surah Al-A'raf seolah-olah memberi gambaran bahawa hiburan dan pembangunan moden adalah punca bala. Masalahnya, ini tafsiran yang terpilih dan disalahgunakan. Islam tidak pernah mengharamkan pembangunan pembangunan bandar. Islam tidak pernah melarang ekonomi kreatif. Malah dalam sejarah kota-kota Islam seperti Baghdad, Cordoba dan Istanbul adalah pusat ilmu, seni dan budaya. Adakah mereka nak kata tamadun Islam silam itu tiada roh syariat? Atau sebenarnya mereka sendiri gagal memahami keluasan tamadun Islam? Nombor 8 hipokrasi mereka yang terbuka. Inilah realitinya Hiburan jadi sasaran mudah. Integriti kewangan mereka diam. Lampu konsert dikata gelap jiwa. Tapi isu amanah
tiada suara. Ini bukan perjuangan moral. Ini politik moral. Okey, nombor 9 ya, demonisasi hiburan. Ini adalah hujah malas ya tanpa solusi. Mereka kata Kuala Lumpur sedang jadi hub hiburan. Kononnya merosakkan masyarakat. Kalau mereka jujurlah, adakah semua hiburan itu maksiat ya? Adakah konsert, seni, budaya, filem semuanya rosak? Atau ini sekadar cara mudah untuk menyalahkan sesuatu yang kompleks tanpa menawarkan penyelesaian sebenar? Masalah sosial bukan berpunca dari konsert semata-mata ya. Masalah sosial berpunca dari kemiskinan bandar, ketidaksamaan peluang, sistem pendidikan yang gagal membina pemikiran yang kritikal. Tapi isu-isu ini tidak disebut langsung sebab ia memerlukan kerja yang sebenar, bukan hanya retorik moral. Okey. Nombor 10 ya. Naratif akhlak runtuh. Ini retorik lama yang tak pernah habis. Setiap generasi ada golongan yang berkata, dulu lebih baik, sekarang rosak. Ini bukan hujah. Ini nostalgia kosong ya. Hakikatnya jenayah ada turun naik. Bukan semata-mata kerana hiburan. Akses kepada pendidikan lebih luas hari ini. Kesedaran sosial adalah lebih tinggi. Okey. Jadi, tapi naratif seperti ini ya digunakan ya untuk menakutkan orang ramai supaya menerima kawalan lebih ketat ke atas kehidupan kita. Jadi apakah realiti yang mereka tak mahu kita lihat sebenarnya? Mari kita pergi ke Kelantan sekali lagi. Orang yang panggil sebagai Serambi Mekah yang diperintah lebih 30 tahun ya oleh parti yang berasaskan kononnya agama. Apa yang sedang berlaku? Kes jenayah semakin meningkat. Indeks jenayah naik 15.1% dalam 1 tahun sahaja. Kes rogol meningkat lebih 20%. Ini bukan persepsi. Ini adalah angka rasmi ya. Krisis jenayah seksual paling memalukan. Yang lebih mengejutkan, 252 kes rogol dan sumbang mahram dalam hanya beberapa bulan. Peningkatan lebih 22% berbanding tahun sebelumnya. 56 kes sumbang mahram dalam setahun. Tertinggi di Malaysia. Siapakah mangsanya? Kanak-kanak seawal umur 10 tahun. Ini bukan sekadar statistik ya. Ini kegagalan sistem sosial yang mereka banggakan. Konon negeri Islam, tapi masalah tak selesai ya. Bahkan ada laporan yang telah menyebut selepas 36 tahun pemerintahan berteraskan kononnya agama, krisis jenayah seksual terhadap kanak-kanak masih tiada penyelesaian jelas. Jadi persoalannya ya, sekali lagi saya nak soal ini geng Isma dan yang sewaktu dengan dia lah. Kalau model mereka benar-benar berjaya, kenapa perkara ini berlaku? Okey. Jenayah keganasan dan kes benar ya. Kita juga ya tidak boleh lupa kes tragis seperti pembunuhan ngeri ya seorang jururawat di Gua Musang dirogol dan dibunuh di dalam rumah sendiri. Ini bukan propaganda, ini adalah realiti. Kuala Lumpur sebenarnya adalah simbol kejayaan kepelbagaian.
Kuala Lumpur ya bukan bandar tanpa roh. Ia adalah pusat ekonomi, pusat budaya, pusat kepelbagaian ya. Masjid berdiri megah, tokong pun wujud, kuil juga masih berdiri, gereja pun ada dan masyarakat hidup bersama walaupun tidak sempurna. Itu adalah sebenarnya realiti kita di Malaysia. Kuala Lumpur adalah milik semua rakyat Malaysia ya. Kuala Lumpur bukan milik satu kelompok sahaja. Ia milik orang Melayu, ia milik orang Cina, orang India, orang asli, orang asal, orang Muslim dan bukan Muslim. Perlembagaan Malaysia tidak pernah menyatakan bahawa ibu kota ini perlu menjadi bandar eksklusif satu identiti. Kalau kita menerima idea bahawa satu kumpulan berhak menentukan wajah bandar untuk semua, ini bukan lagi Malaysia. Ini adalah menjadi satu hegemoni budaya. Okey. Ya, tamadun ya tidak dibina dengan larangan semata-mata. Tamadun bukan dibina ya dengan mengharamkan itulah, haramkan inilah, menutup ruang budaya, mengawal gaya hidup orang. Tamadun dibina dengan ilmu, inovasi, keadilan dan keterbukaan. Jadi kalau kita benar-benar mahu Kuala Lumpur ya menjadi kota yang bertamadun, kita perlu tanya orang-orang ISMA dan yang sewaktu dengan dia, adakah kita melahirkan rakyat yang berfikir atau rakyat yang takut? Akhirnya ya, apakah tamadun yang sebenar? Kalau kita benar-benar ya mahu bercakap tentang tamadun, tamadun ya tidak dibina dengan menutup ruang, menyampitkan identiti, menakutkan masyarakat. Tamadun dibina dengan keadilan, ilmu, integriti. Akhirnya ya, saudara dan saudari semua, ya mudah untuk berdiri dan kata Kuala Lumpur sudah rosak. Tapi ya lebih sukar untuk menjawab soalan ini ya. Kenapa bandar yang dibina atas kepelbagaian dianggap masalah, sedangkan kegagalan menjaga amanah tidak dianggap krisis? Kalau mereka ini benar-benar ya mahu bercakap tentang roh, maka roh itu bukan milik satu kaum, bukan milik satu tafsiran, dan pasti bukan milik mereka sahaja. Okey? Kuala Lumpur tak perlu dikembalikan kerana ia tidak pernah hilang. Yang perlu kita tolak ialah naratif sempit seperti yang dikeluarkan oleh ISMA dan geng-geng sewaktunya ya. Yang mahu merampas sejarah kita, memonopoli agama kita dan menentukan siapa yang layak menjadi rakyat. Dan mereka yang selalu sibuk ya mengawal kehidupan orang lain ya, mungkin sudah tiba masanya untuk mereka jawab satu soalan. Amanah sendiri, awak sudah jaga atau belum? Okey, terima kasih. Thank you very much people. Terima kasih kerana melihat video saya. Don't forget to like and subscribe. Kalau tak suka tak apa. Because I don't care. Because you don't matter as well, you know. But if you agree with me, please like and subscribe. And hopefully we can make Malaysia better, okay? More successful, more progressive for all Malaysians, you know. And forget about this lot who want to amplify their dominance, you know, of this country. Thank God we have laws, you know. Thank you very much, people. We are all Malaysians. Love you all. Thank you. Bye-bye.